Bayangkan bagaimana jika saya katakan kunci kebahagiaan boleh dijelaskan dalam 30 saat sahaja. Kedengaran seperti umpan clickbait, bukan? Tetapi para stua purba yang hidup 2000 tahun dahulu akan bersetuju bulat-bulat dengan kenyataan ini. Hari ini, kita akan membongkar formula kebahagiaan mereka yang abadi, ringkas dan sangat berkesan. Anda pasti terkejut melihat betapa relevannya ia boleh digunakan serta-merta dalam hidup anda yang penuh dengan hiruk-pikuk dan ketidakpastian. Konsep ini berupaya membalikkan cara pandangan anda terhadap masalah, stres dan kehidupan secara amnya. Sebelum kita mula, cuba beritahu saya, adakah anda menganggap diri anda bahagia sekarang? Jawab ya atau tidak di ruangan komen. Saya betul-betul ingin tahu. Untuk permulaan, mari kita buang jauh-jauh stereotip. Apabila kita dengar perkataan stoik, kita sering membayangkan seseorang yang tidak beremosi, yang tidak peduli tentang apa-apa pun. Tetapi, ini sama sekali tidak benar. Lupakan tentang orang bijak berjubah dengan janggut panjang yang bercakap perkara yang susah difahami. Stoikisme bukanlah falsafah yang membosankan, sebaliknya, ia adalah sistem operasi yang sangat praktikal untuk minda kita. Ia mula diasaskan di Yunani Purba dan kemudiannya disempurnakan di Rom. Dan yang paling menakjubkan, pengikut utamanya terdiri daripada individu yang latar belakangnya sangat berbeza. Epictetus, bekas hamba yang menemui kebebasan dalaman, Seneca, salah seorang individu terkaya di Rom dan penasihat maharaja, dan Marcus Aurelius, seorang maharaja yang memerintah empayar yang besar semasa zaman peperangan dan wabak. Jika sistem ini berkesan untuk mereka, ia sudah tentu boleh memberikan manfaat besar kepada kita juga. Jadi, apakah sebenarnya inti pati kepada falsafah ini? Ia adalah satu idea yang sangat ringkas namun revolusioner yang dipanggil dikotomi kawalan. Bunyi macam susah, tapi konsepnya sangat mudah. Para stoik berpendapat bahawa semua perkara di dunia ini boleh dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama, apa yang berada di bawah kawalan penuh kita, dan kategori kedua, apa yang sama sekali di luar kawalan kita. Itu sahaja. Inilah asasnya. Bayangkan ada dua bulatan. Dalam bulatan pertama, anda letakkan semua yang boleh anda uruskan. Dalam bulatan kedua, letakkan semua yang lain. Menurut Stoik, 99% penderitaan, kerisauan dan kekecewaan manusia berlaku kerana kita sentiasa terkeliru antara dua bulatan ini. Kita membazirkan tenaga, masa dan perasaan kita cuba mengawal perkara yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Ia sama seperti kita menjerit pada cuaca, berharap ia akan berubah. Menitihkan kebahagiaan menurut Stoik bermula pada saat anda menarik garis sempadan ini dengan sangat jelas. Kita teliti apa yang terkandung dalam bulatan pertama, iaitu bulatan kawalan kita. Senarainya memang ringkas, tetapi di situlah terletaknya segala kekuatan kita. Yang pertama ialah pemikiran dan pertimbangan kita. Hanya anda yang menentukan bagaimana sesuatu kejadian itu hendak ditafsirkan. Yang kedua pula ialah matlamat dan aspirasi kita, iaitu hala tuju yang kita pilih untuk kejar. Yang ketiga, tindakan kita, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan pada setiap saat. Pada dasarnya, satu-satunya yang berada di bawah kawalan kita ialah dunia dalaman kita sendiri. Contohnya, kita tidak boleh mengawal sama ada hujan akan turun atau tidak. Tetapi, kita boleh mengawal keputusan kita sama ada mahu mengambil payung atau tidak, dan juga sikap kita terhadap cuaca hujan itu.
kita boleh melihatnya sebagai sesuatu yang mendukacitakan atau sebagai peluang untuk duduk di rumah dengan sebuah buku. Peristiwa itu cuma satu, tetapi reaksi anda adalah pilihan anda sendiri. Di sinilah letaknya kebebasan sejati, seperti yang diperkatakan oleh ahli-ahli falsafah Stoa. Kebebasan itu bukan di luar, ia berada di dalam diri kita. Sekarang, kita fokus pada bulatan kedua, hal-hal yang sama sekali di luar genggaman kita. Dan senarai ini amatlah besar, merangkumi hampir setiap aspek luaran kehidupan kita. Pendapat orang lain tentang anda, tindakan mereka, kesihatan jangka panjang anda. Anda boleh mempengaruhinya, tetapi tidak boleh mengawalnya sepenuhnya. Kekayaan anda, ia boleh lenyap dalam sekelip mata. Cuaca, ekonomi global, masa lalu, masa hadapan dan hasil akhir kebanyakan peristiwa. Ahli Stoa, Stoics adalah orang yang realistik. Mereka faham bahawa hidup ini adalah permainan di mana kita diberikan kad-kad tertentu. Kita tidak boleh memilih kad-kad itu, tetapi kita boleh memilih cara kita memainkannya. Jangan untuk marah-marah kerana mendapat pilihan kad yang buruk atau menuntut nasib untuk memberi kita kad lain. Ini adalah jalan terus menuju kepada kesengsaraan. Kebijaksanaan adalah tentang menerima kad yang ada di tangan dan memainkannya dengan cara yang terbaik. Apabila kita lakukannya, ini akan mengangkat beban yang sangat besar dari bahu kita. Anda tidak perlu lagi memikul tanggungjawab untuk seluruh dunia. Mari kita ambil contoh mudah. Bayangkan anda sedang bersiap sedia untuk temuduga yang penting, apa yang berada di bawah kawalan anda. Anda boleh membuat persediaan yang sempurna, mengkaji latar belakang syarikat, melatih jawapan bagi soalan, memilih pakaian yang sesuai dan memastikan anda cukup tidur. Inilah lingkaran pengaruh anda. Dan apa pula yang berada di luar kawalan anda? Ia mungkin termasuk suasana hati penemuduga, kehadiran calon lain yang lebih hebat, kesesakan jalan raya yang tiba-tiba, atau kemungkinan syarikat membekukan jawatan itu pada saat-saat akhir. Seorang Stoa akan menumpukan 100% energinya kepada persediaan itu. Dia akan lakukan segala yang termampu. Namun, sebaik sahaja dia melangkah keluar dari bilik temuduga, dia akan melepaskan hasil itu dari fikirannya. Dia tidak akan menyeksa diri sendiri selama berminggu-minggu menanti panggilan sambil memikirkan pelbagai kemungkinan. Dia akan berkata kepada dirinya, saya sudah lakukan yang terbaik. Selebihnya, ia bukan dalam kuasa saya. Inilah yang dimaksudkan dengan ketenangan sejati. Konsep utamanya di sini ialah mengalihkan semula tenaga. Kita semua memiliki bekalan tenaga mental dan emosi yang sangat terhad. Setiap hari kita bangun dengan bateri yang telah dicaskan penuh. Dan cas ini boleh kita habiskan untuk risaukan kadar mata wang, marah-marah kerana komen yang kasar di internet atau bimbang apa yang orang lain akan fikirkan tentang kita. Akhirnya, menjelang tengah hari, bateri kita sudah kehabisan, sedangkan kita langsung tidak bertindak di zon kawalan sebenar kita. Falsafah Stoicisme mencadangkan kita bertindak seperti seorang pelabur yang bijak. Laburkan tenaga anda hanya pada aset yang benar-benar anda miliki, iaitu pemikiran dan tindakan anda sendiri. Selain daripada itu adalah pasaran orang lain yang akan menyebabkan anda mensia-siakan sumber anda begitu sahaja. Atau
Apabila anda berhenti membazirkan tenaga pada kerisauan yang sia-sia, anda akan membebaskan sumber yang besar untuk bertindak di tempat yang benar-benar memberikan kesan. Kita bincangkan isu yang paling sensitif bagi kebanyakan orang, pandangan orang lain. Kita menghabiskan tenaga yang sangat besar semata-mata untuk cuba disukai, meninggalkan kesan yang baik dan mengelakkan kritikan. Ahli-ahli Stoa pasti akan mengatakan bahawa ini adalah pelaburan yang paling bodoh. Mengapa? Kerana apa sahaja yang terlintas dalam fikiran orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kawalan anda sepenuhnya. Anda mungkin individu yang paling baik hati, bijak dan hebat di dunia, tetapi sentiasa akan ada orang yang tidak menyukai anda. Dan tiada apa-apa pun yang boleh anda lakukan mengenainya. Mencuba mengawal pandangan orang lain adalah seperti cuba membentuk patung daripada air. Sebaik sahaja anda berhenti mencuba memuaskan hati semua orang dan menerima hakikat bahawa pendapat orang lain adalah urusan mereka, bukan urusan anda, anda akan mencapai kebebasan yang luar biasa. Anda mula bertindak berdasarkan nilai-nilai anda sendiri, bukannya didorong oleh ketakutan terhadap penghakiman. Tetapi, bagaimana pula jika sesuatu yang benar-benar buruk berlaku? Sakit, hilang pekerjaan, dikhianati. Adakah Stoik menyuruh kita hanya menerima nasib dan tidak merasai apa-apa? Sama sekali tidak. Mereka tidak mengajar kita untuk menjadi dingin atau acuh tak acuh. Mereka mengajar kita untuk membezakan. Apabila malapetaka menimpa, seorang Stoik juga merasai kesakitan, ketakutan dan kesedihan. Ini adalah reaksi awal yang semula jadi. Tetapi, selepas itu, dia akan bertanya kepada diri sendiri soalan utama. Apa yang boleh saya kawal dalam situasi ini? Dia tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tetapi dia boleh mengawal reaksinya. Dia boleh memilih untuk tidak berputus asa, sebaliknya mencari jalan penyelesaian. Dia boleh memilih untuk tidak menyalahkan seluruh dunia, sebaliknya mengambil iktibar. Dia boleh memilih untuk tidak menyerah kalah, sebaliknya menunjukkan keberanian. Inilah yang dimaksudkan dengan kebajikan Stoik. Bukannya ketiadaan masalah, tetapi memberikan tindak balas yang bermaruah terhadapnya. Bayangkan sebuah kapal di tengah ribut. Kapten tidak dapat mengawal angin dan ombak, tetapi dia boleh memegang kemudi dengan teguh. Fikiran anda adalah kemudi itu. Mari kita kupas lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan penilaian, judgments, yang kita sebutkan tadi. Falsafah Epictetus pernah berkata, bukanlah peristiwa itu sendiri yang menyusahkan manusia, tetapi pandangan atau interpretasi mereka terhadapnya. Ini adalah satu pandangan yang sangat genius. Bayangkan anda terlepas penerbangan. Peristiwa terlepas kapal terbang itu secara sendirinya bukanlah perkara baik maupun buruk. Ia sekadar fakta yang berlaku. Tetapi penilaian yang anda berikanlah yang mengubahnya menjadi satu bencana. Ini dahsyat. Cuti aku musnah. Aku memang gagal. Fikiran-fikiran inilah yang menyakitkan hati anda, bukannya hakikat terlepas penerbangan itu. Bagaimana pula jika anda memilih untuk memberikan penilaian yang berbeza? Contohnya, memanglah tak seronok, tapi ini peluang untuk saya jadi lebih fleksibel. Apa tindakan terbaik yang boleh saya ambil sekarang? Atau malah anda boleh berfikir, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Siapa tahu nasib baik apa yang telah selamatkan saya. Ahli-ahli Stoicism mengajar kita supaya mengambil jeda seketika di antara peristiwa dan respons
kita. Dalam jeda itulah terletaknya kebebasan kita, kebebasan untuk memilih bagaimana kita ingin menilai dan bertindak balas terhadap apa yang sedang berlaku. Ini adalah kemahiran yang wajar dilatih dan ia perlu diasah seperti kita melatih otot. Jadi, kita sudah faham bahawa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan luaran. Persoalannya bergantung pada apakah kebahagiaan itu. Jawapan para Stoik adalah ringkas, tetapi pada masa yang sama kompleks. Ia bergantung pada kebajikan. Bagi mereka, hidup bahagia dan hidup berbajikan adalah satu perkara yang sama. Kebajikan bukanlah nasihat moral yang membosankan. Sebaliknya, ia adalah kesempurnaan akal budi manusia. Ia adalah keupayaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam apa jua situasi. Stoik mengenal pasti 4 kebajikan utama. 1. Kebijaksanaan, iaitu memahami apa yang baik, apa yang buruk dan apa yang tidak penting. 2. Keadilan, melayan orang lain dengan jujur dan saksama. 3. Keberanian, kebolehan menanggung kesukaran. 4. Kesederhanaan, kebolehan mengawal keinginan diri. Dan yang paling penting, semua sifat ini berada sepenuhnya dalam lingkungan kawalan kita. Tiada siapa yang boleh menghalang anda daripada menjadi bijaksana, adil atau berani. Kebahagiaan anda adalah projek dalaman anda sendiri. Mari kita lihat konsep keberanian melalui lensa contoh kontemporari. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Sebaliknya, ia adalah tindakan yang dilakukan walaupun anda takut. Bayangkan anda perlu menyampaikan pembentangan di hadapan khalayak ramai. Anda merasa gemetar, jantung berdegup kencang, tapak tangan berpeluh. Ini adalah tindak balas semula jadi dan ia di luar kawalan anda. Namun, tindakan anda untuk melangkah ke atas pentas dan mula bercakap adalah sepenuhnya dalam bidang kuasa anda. Keberanian yang diajar oleh falsafah Stoa adalah tentang mengakui ketakutan itu tetapi tidak membiarkannya mengawal tingkah laku anda. Ia adalah melakukan apa yang wajib meskipun terasa amat tidak selesa. Setiap kali anda bertindak sedemikian, anda bukan sahaja menyelesaikan tugas, malah anda sedang membina dan memperkukuh peribadi anda. Anda menjadi insan yang lebih tabah. Kebahagiaan bagi seorang pengamal falsafah Stoa bukanlah kenikmatan yang berterusan, tetapi kesedaran bahawa anda mampu menghadapi segala cabaran hidup sambil mengekalkan maruah dan kehormatan diri. Bagaimana pula dengan aspek keadilan? Kebajikan ini pada dasarnya mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ahli Stoa percaya bahawa kita semua adalah sebahagian daripada satu kesatuan, warga dunia yang sama. Oleh itu, bertindak tidak adil bukan sahaja merugikan orang lain, malah merosakkan diri kita sendiri kerana ia mengganggu keharmonian keseluruhan itu. Keadilan dalam pandangan mereka melangkaui sekadar mematuhi undang-undang. Ia adalah empati, kejujuran dan sifat baik hati. Dan sekali lagi, semua ini berada dalam kawalan penuh kita. Anda mungkin ditipu, dikhianati ataupun disakiti. Semua itu adalah tindakan orang lain. Tetapi tiada siapa yang boleh memaksa anda untuk menjadi penipu, pengkhianat atau orang yang jahat. Mengekalkan integriti dalaman anda meskipun dunia ini tidak sempurna. Itulah manifestasi keadilan Stoa yang sebenar. Keadaan jiwa anda tidak seharusnya menjadi tebusan kepada perbuatan orang lain. Kesederhanaan adalah satu lagi nilai murni yang sangat penting. Dalam dunia materialistik dan konsumerisme hari ini,
konsep ini mungkin yang paling mendesak. Para Stoa mengajarkan bahawa nafsu dan keinginan, terutamanya yang melampaui batas, adalah sumber utama penderitaan. Apabila kita mendambakan perkara-perkara luaran seperti wang, kemasyhuran atau kesenangan, kita sebenarnya menyerahkan kawalan ke atas kebahagiaan kita kepada semua perkara tersebut. Jika kita gagal memperolehinya, kita akan sengsara. Namun, jika kita berjaya mendapatkannya, kita cepat jemu atau terbiasa dan seterusnya menginginkan yang lebih besar. Ia adalah satu perlumbaan yang tiada penghujungnya. Kesederhanaan bukan bermaksud kita perlu menjadi seorang asketik atau menolak segala-galanya. Sebaliknya, ia adalah tentang mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membenarkan diri kita diperhambakan oleh nafsu. Ia merupakan pemahaman yang jelas mengenai perbezaan antara keperluan sebenar dengan apa yang kita inginkan sekadar mengikut rentak pengaruh semasa. Ini adalah disiplin diri yang lahir dari dalaman yang memberikan kita kebebasan sejati daripada pengejaran abadi ini. Akhir sekali, kebijaksanaan. Inilah tunjang utama kebaikan yang menyatukan semua nilai murni lain. Dalam fahaman Stoicism, kebijaksanaan ialah keupayaan untuk melihat dengan jelas batas antara perkara yang kita boleh kawal dan perkara yang di luar kawalan kita. Ia adalah kemahiran membuat pertimbangan yang tepat tentang sesuatu peristiwa. Ini juga melibatkan pemahaman tentang hakikat sebenar sesuatu perkara. Orang yang bijak tidak akan terlalu gembira apabila menang loteri kerana mereka sedar bahawa wang adalah perkara luaran dan sementara. Dia juga tidak akan berputus asa disebabkan kegagalan kerana dia tahu yang penting bukanlah kegagalan itu sendiri, tetapi bagaimana dia bertindak balas terhadapnya. Kebijaksanaan adalah kompas yang sentiasa menunjukkan arah kepada perkara yang benar-benar penting, pembentukan peribadi dan penghayatan kehidupan yang berbudi pekerti. Dan kompas ini sentiasa ada bersama anda, di dalam diri anda. Untuk mempraktikkan falsafah ini, ahli-ahli Stoik telah menghasilkan beberapa latihan mental. Salah satu yang paling terkenal ialah premeditatio malorum atau perenungan awal terhadap musibah. Bunyinya mungkin agak suram dan gelap, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang sangat ampuh untuk melawan keresahan dan kebimbangan. Intinya adalah dalam keadaan tenang dan damai, kita membayangkan terlebih dahulu segala kemungkinan buruk yang mungkin berlaku. Contohnya, bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika saya jatuh sakit? Bagaimana jika pasangan saya meninggalkan saya? Tujuannya bukan untuk menyeksa diri atau menyebabkan panik, tetapi untuk membuat persiapan mental seawal mungkin. Pertama, kita akan sedar bahawa kebanyakan ketakutan kita sebenarnya dilebih-lebihkan. Kedua, kita boleh merangka pelan tindakan dan penyelesaian awal. Ketiga, apabila musibah itu benar-benar berlaku, ia tidak akan lagi mengejutkan kita. Andai kata kita sedang memberikan vaksin kepada diri sendiri daripada segala cabaran dan kesusahan hidup, mari kita bayangkan cara ia berfungsi. Katakanlah anda takut untuk berucap di khalayak ramai. Daripada mengelakkan fikiran itu, anda duduk dan bayangkan senario paling teruk secara terperinci. Anda naik ke pentas, lupa skrip, mula gagap dan hadirin di dewan mula ketawa. Hidupkan pengalaman ini sepenuhnya dalam imajinasi anda. Sekarang, tanya diri anda, jadi apa? Adakah saya akan mati kerananya? Adakah dunia akan kiamat? Tidak.
ia pasti tidak menyenangkan, tetapi anda akan tetap dapat mengharunginya. Kemudian, fikirkan, apa yang boleh saya lakukan untuk mengelak situasi itu? Saya boleh sediakan kad nota dengan isi penting dan berlatih di hadapan cermin. Dan bagaimana pula jika saya benar-benar terlupa skrip? Saya akan ada rancangan sandaran, mungkin berjenaka atau beralih segera ke slide seterusnya. Persediaan seperti ini akan mengurangkan tahap kebimbangan anda dan memberikan anda perasaan mengawal keadaan. Anda tidak lagi menjadi mangsa ketakutan. Sebaliknya, anda menjadi pengurus kepada ketakutan itu sendiri. Satu lagi latihan yang sangat berkesan ialah teknik pandangan dari atas, the view from above. Marcus Aurelius, sebagai seorang maharaja yang sentiasa berdepan dengan masalah remeh dan juga masalah besar, seringkali mengamalkan teknik ini. Beliau membayangkan bumi dari angkasa lepas, seperti berbola kecil yang terapung dalam kekosongan yang tidak bertepi. Kemudian, beliau memfokuskan pandangannya melihat benua kota-kota dan akhirnya melihat manusia yang amat kecil sibuk dengan urusan mereka dengan segala peperangan, cita-cita dan ketakutan mereka. Dan pada skala yang sebegitu besar, semua masalah peribadinya terasa amat remeh dan tidak penting. Latihan ini amat membantu untuk membuang sikap mementingkan diri, egocentrism, dan menyedari bahawa kebanyakan perkara yang kita risaukan sebenarnya tidak mempunyai sebarang makna di mata alam semesta. Ini membolehkan kita berasa tenang, melupakan dendam kecil dan mula menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang bersifat abadi. Mungkin puncak tertinggi falsafah stoicisme adalah konsep amor fati atau mencintai takdir. Ini bukan sekadar penerimaan pasif terhadap apa sahaja yang berlaku. Sebaliknya, ia adalah penerimaan yang aktif dan penuh kegembiraan. Ia adalah sikap hidup di mana anda bukan hanya bertolak ansur dengan kejadian, tetapi menyambutnya tidak kira apa pun bentuknya. Mengapa? Kerana setiap peristiwa, terutamanya yang sukar, adalah peluang untuk menzahirkan nilai-nilai murni. Kehilangan pekerjaan adalah peluang untuk menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Konflik dengan seseorang adalah peluang untuk mempamerkan keadilan dan kesabaran. Sakit atau penyakit adalah peluang untuk menunjukkan ketahanan diri. Seorang stoik melihat sebarang masalah bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai padang latihan untuk semangat atau jiwa. Dia tidak akan berkata, "Mengapa ini menimpa saya?" Sebaliknya, dia berkata, "Bagus, inilah peluang untuk berlatih." Mungkin ini kedengaran sukar, tetapi mari kita lihat dari perspektif yang berbeza. Bila kita menentang realiti, marah dengan apa yang sudah berlaku, kita sebenarnya sedang berperang dalam pertempuran yang sudah pasti kalah. Ibarat menghentam kepala ke dinding batu. Konsep amor fati mengajak kita untuk berhenti menghentam dan sebaliknya melihat sama ada batu-batu dari dinding itu boleh digunakan untuk membina sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah kepercayaan yang mendalam terhadap kehidupan, bahawa semua yang berlaku pada akhirnya boleh digunakan sebagai puncuk pertumbuhan diri kita. Ia seperti menukarkan racun menjadi penawar. Apabila anda menerima pendirian ini, anda akan menjadi kebal. Bukan kerana perkara buruk tidak akan menimpa anda, tetapi kerana anda sudah belajar untuk mengambil manfaat daripada apa jua keadaan. Kebahagiaan anda tidak lagi bergantung pada sama ada peristiwa yang berlaku dalam hidup anda itu baik atau buruk. Kita kena faham, stoicisme
bukanlah pil kebahagiaan yang hanya perlu ditelan sekali. Sebaliknya, ia adalah amalan yang perlu dilakukan setiap hari. Ia ibarat rutin menjaga kebersihan minda kita. Cuba fikir, adakah anda memberus gigi hanya sekali seumur hidup? Sudah tentu tidak. Sama seperti itu, kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita tentang prinsip-prinsip ini. Marcus Aurelius menulis karya terkenalnya, Meditations, renungan, bukan untuk tatapan umum, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia adalah diari peribadinya, kaedah untuk dia menetapkan kompas dalamannya setiap hari. Membaca penulisan ahli falsafah Stoik, menulis diari dan mengamalkan dikotomi kawalan secara sedar dalam hal-hal kecil. Semua ini membantu memprogram semula otak kita secara beransur-ansur. Pada awalnya, ia memerlukan usaha yang besar, tetapi lama-kelamaan ia akan sebati dan menjadi lumrah hidup kita. Anda akan mula bertindak balas terhadap dunia dengan lebih tenang, lebih sedar dan lebih bijaksana. Secara keseluruhannya, Stoikisme menawarkan kita satu anjakan perspektif yang amat radikal. Fokusnya beralih daripada dunia luaran yang tidak dapat kita kawal kepada dunia dalaman diri kita yang sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Falsafah ini menegaskan bahawa kualiti hidup kita ditentukan bukan oleh apa yang menimpa kita, tetapi oleh cara kita mentafsirnya dan cara kita bertindak balas. Ini adalah falsafah yang berasaskan tanggungjawab peribadi dan kekuatan jiwa. Ia tidak menjanjikan kehidupan yang bebas masalah, tetapi ia melengkapkan kita dengan peralatan untuk menghadapi cabaran tersebut dengan penuh maruah, ketenangan dan keberanian. Dan di sinilah, menurut para Stoik, letaknya kegembiraan hakiki yang tidak mungkin digugat. Kebahagiaan yang tidak dapat dirampas oleh sesiapa pun atau apa jua, kerana ia bersemadi di dalam diri kita. Jadi, apa sebenarnya formula kebahagiaan Stoik yang boleh kita ringkaskan dalam 30 saat? Ia sangat mudah. Kebahagiaan adalah kebolehan membezakan antara perkara yang boleh kita kawal dan perkara yang tidak boleh kita kawal. Dan yang paling penting, salurkan 100% tenaga anda hanya pada perkara pertama itu. Itu sahaja. Itulah rahsia besarnya. Ia bukan tentang mengejar kejayaan luaran atau menunggu keadaan yang sempurna. Sebaliknya, ia adalah usaha harian untuk membangunkan dunia dalaman anda. Ironinya, apabila anda berhenti terdesak mengejar perkara yang di luar kawalan anda, seperti pengiktirafan, kekayaan atau perhubungan yang ideal, anda akan menemui kekuatan dan ketenangan dalaman yang sangat hebat. Kekuatan ini kemudiannya, seperti magnet, mula menarik keadaan luaran yang jauh lebih baik ke dalam hidup anda. Anda akan menjadi kapten yang sentiasa yakin, memimpin kapalnya mengharungi apa jua ribut. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jika falsafah Stoik ini berbekas di hati anda dan anda ingin belajar cara menggunakannya dalam kehidupan sebenar, jangan lupa subscribe saluran ini dan tekan butang like. Ia sangat membantu kami untuk terus menghasilkan kandungan yang lebih mendalam seperti ini. Sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk anda. Siapakah Stoik moden yang terlintas di fikiran anda? Sama ada ia selebriti terkenal atau mungkin seseorang dalam kalangan anda sendiri. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan.